Assalamualaikum. Ada orang PM aku, bang, saiz water jacket untuk van ni berapa bang? Okey. Kebetulan hari ni ada satu enjin yang owner ni datang daripada All Star. Dia nak buat upgrade. Tapi bila kita buka ataupun bila kita start ada asap putih lah. So cakap dengan dia, bila enjin dia ada asap putih ni memang takkan dapat maksimum. Jadi dia kata alang-alang sekali jalan bang, buat overhaul sekali lah. Ni kita tengah buat proses overhaul. Kat sini aku ada peluang nak bagi tahu pasal water jacket ni van dia, ni enjin dia, enjin tengah buat, ni piston dia. So sekali jalan aku cerita dengan korang lah. Ini water jacket aku pakai copper ini water jacket saiz 50mm, dia duduk dekat sini. Bekat belakang gearbox lah. Yang ni. Yang ini perlu ganti sebab ini laluan air, yang ni tak payah. Yang ini adalah laluan minyak, kat sini adalah tempat duduk camshaft, tak perlu tukar. Yang perlu tukar yang ni, sebiji 50mm, dekat sini 3 biji saiz 35mm. Ni 35mm 35 nampak tu. So satu lagi 40mm. Dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat head. Yang tu perlu ganti juga. So tak banyak pun. Jadi makna ada berapa biji Ada 5 lah. 1, 3 dan atas satu dekat head. Itu saja. Jadi aku ulang balik 50mm duduk dekat sini, duduk kat belakang gearbox. 35mm dekat tepi blok. Satu lagi 40mm duduk dekat head. Jadi yang tu wajib tukar kalau aku buat overhaul. Termasuk yang ni, water pump pipe. Satu lagi air akan keluar dekat sini pun selalu keput. Ni dia panggil timing cover. Okey? Harap bermanfaat Terima tu. Assalamualaikum.